Mendaki. Kapal minum air secukupnya. Berjalan dalam bulan sekurang-kurangnya 2 orang. Sedang cuaca bawa tempat bersama anda. Jom. Let's go. Bismillah. Wih, dah makan lah. Jauh lagi jalan. Sekarang pukul 9.26. Sampai pukul 11. Wih, semat lah. InsyaAllah. Betul ni. Lain lah feeling dengan mungkin. Wih, lain lah feeling dia. Wih. Tebal. So 9, 10 kita off. Okay guys, so sekarang ni kita baru je masuk beberapa minit. Dah jumpa pun pokok yang besar ni. InsyaAllah. So perbualan kita ni berkisar pada mendaki je. Tak boleh keluar. Sebab tak boleh cut. Mungkin wawasan tu ada apa tu, environment lebih kurang macam ni juga. Cuma pokok nampak lebih ni lah, lebih muda juga. Semat balik. Pokok dia. InsyaAllah. So Baca kita aku pesan, bawa tongkat pergi mana-mana pun. Siapa? Brother tu. Kita tak tahu bila masa kita perlukan tongkat-tongkat ni. Nak masang, dah 2 tongkat dah makan. Sebenarnya brother tu nak sound aku. Kenapa tak bawa tongkat? Bawa tongkat, tapi tongkat abang ni bagi kat Ina. Jadi dia tengok Kak Ina pakai tongkat, abang tak boleh tongkat, dia sound tu. Sound secara halus lah. Wih, betul lah. Baru rasa bila bawa beban lah. Selalu kita tak bawa apa-apa. Selalu air tak bawa? Bawa tapi tak adalah berat macam ni. Tapi dia kata training ni kena bawa berat Kat belakang kan? belakang. Betul. Bag pun sebenarnya ada certain bag yang cara sesuai nak bawa orang. Yang support dia better. Kalau nak rasa lychee tu boleh makan. Banyak lychee. Mana nanti? Ni hijau-hijau. Tak masak lagi. Apa? Bau hutan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ui, dah turun dah laju kan? Berapa naik ni? Pagi bang. Nampak sunrise? Awal. Cantik tak? Boleh lepak. Lepak. Lepak dah. Yang kerak hiking ni kan terasa. Kita buat makan banyak sangat. Ya tu. Alasan sebenarnya memang benar. Weh, maksud. Bukan amat tak? Bukan amat tak? Wah, puyung pula. Peluh aku balik. Kau tak ada peluh pun. Aduh. Penuh dah? Peluh lah. Tarik ni je. 160. Ni je. Kau bawa sarung tangan? Aku ada sarung tangan buat mengecat. Oh, kau ada tak sama tangan? Ha. Okey sekarang. Kalau nampak cepat sini macam ni lah. Memang berapa umur? 32. Oh, muda. Kita 43 eh. Kau 43. Oh, ini kalau kai kasut dia tu memang tak lepas ni. Kau nak beli baru terus. Tak nak beli. Oh, Tu yang member kata ni dia. tak ada beli. Dia kasut dia memang dah. Nah, itu yang tak beli. Kemarin kita buat beli. Beli kita tak tahu. Pula. Oh, tu. Ha. Mana? Yang kali awak. Pulang gigi je tau. Ini kan lagi. Oh. Ui. Ini sini.
Vibrate. Ada dalam ni musuh main. Turun senang sikit. Boleh. Bila naik ni? Dah turun dah. La ilaha illallah. Tengok sunrise. Nampak tak? Sekejap. Lepas tu dia mendung macam ni. Aduh. Jadi dah turun dah. Pukul berapa naik ni? Pukul berapa naik? Pukul 4. 4 dah. Gelap tak tadi? Gelap? Gelap. Tu lah dengan pokok kan. Wih, lepak ke? Dah berapa minit nak nampak apa? Tahulah. 10 minit lebih kurang. Dekat je ni. Tinggi ni macam lagi jauh ni.珍姐来，来我这儿喝口水。我就是心脏。大家可能会打死心率跟不上了。你要呼吸，就是呼的时候用力踩下去。你只要蹬腿发力的时候，你都呼，然后吸。你试一下这样子。对，使劲的时候顺便把那个气呼出去。Boleh. Tengok ni atas tu. Dia banyak orang bongkok. Jalan. Lepak babe. Aku rasa rehat lepas tangga tu kot. Ya, lepas tangga kita rehat. Wih, lain macam. Sikit dia tu. Betul-betul pacak eh. Dah macam Spiderman lah. Semua tak nak minta berhenti. Apa? Malu ke? Tak, sebab dia dekat lereng kan. Ya. Atas lah. Kat atas lah. Ini nak lihat atas ni yang susah. Ada komersial ni. Bayar banyak bayar sini. Kata dipotong lah. Potong. Saya pun kita kali juga. Lepas tu macam kalau yang bermalam tu nak kena bawa kita pergi dulu. Ni nak turun ke nak naik ni? Turun. Turun tak apa. Turun dah dekat, naik je jauh. Dah turun ni, berapa naik ni? Berapa naik? 2.5. Gelap lah. Korang pakai lampu apa? Tak pakai lampu? Oh ada. Apa? Susah dah tu macam kita orang ni. Tua ke? Tak nampak tua ke?
Ingat Dan. Tahun lain berapa? 2 lah. Oh berat. Bag ni buat berat. So sebab bag kita. Bag yang salah. Bag salah. Bag pun dah dekat 3 kilo ni. Ya Allah. Biasa dulu. Ini bukan tipu-tipu ni. Ni betul-betul. Betul-betul kak. Kalau kau dah boleh buka Maggi ni.